Sebab yang kita bercakap ni tentang one of the biggest company in Malaysia, terpaksa buang pekerja. Dia beri signal yang sangat salah kepada investor kat luar. Kalau kita tengok previous back, ada satu video yang dia sungguh tidak menyangka ni kes Malaysia Airlines lah. Betul. Yang Malaysia Airlines akan membuang quote unquote 6,000 pekerja. Kita boleh siap. Kita tengok je. Kita tengok. Okay. Saudara, apa akan jadi pada 6,000 keluarga ini? Saudara, apa erti merdeka? Apa erti kemajuan? Saudara, dalam politik, saya dah lama juga dalam politik. Nak jadi seorang pemimpin yang ada keprihatinannya, dia kena tahu dari tahukan. Kita boleh baca dalam isu penguberatan ini, kita terpaksa lakukan beberapa perubahan dan kita akan pastikan pemimpin dan pengurusan paling cekap, dan kita akan beli pesawat baru dan cat baru dan lain-lain, dan 6,000 itu perlu akan diminta supaya berhenti dengan pampasan yang cukup untuk memulihkan kita jadi efisien. Saudara, have you ever think for a second what is the future of the 6,000 families? Okay. Baik. So itulah videonya. Tapi hari ni dengan jumlah yang lebih kurang. Betul. Itu juga yang dibuat. Betul. Okay. Saya sangat bersimpati lah. Bayangkan kita balik kerja. Kita pergi kerja pagi-pagi tu dapat satu surat. Termination lah. Betul. Siapalah muka yang paling dia akan nampak kat surat tu? Tak ada orang lain yang paling dia benci tengok surat tu kan. dia nampak muka family dia. Dia nampak muka isteri, anak-anak dia. Dia sedih. Tapi lepas tu bertukar menjadi muka kan? Muka yang dalam video tadi tu. Yelah.